Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak tunjukkan satu sistem tempahan bilik khas yang baru, mana sebelum ni kita dah menggunakan AppSheet. Okey, ini saya gunakan Gemini AI untuk buat satu sistem tempahan bilik khas. Memandangkan sistem AppSheet tu ada beberapa masalah. Ada yang dah jadi double booking, jadi saya buat satu lagi sistem tempahan bilik khas ni menggunakan Gemini. Okey. Okey, apa yang macam mana cikgu nak tempah? Okey, mula-mula cikgu pastikan pilih bilik dan fasiliti ni. Okey, contoh cikgu nak menggunakan makmal komputer. Okey, makmal komputer. Cuba tarikh berapa hari bulan cikgu nak pilih. Contoh cikgu nak pilih esok kan 10 hari bulan dan pukul 11 sampai saya menggunakan slot PDP biasa, bukan Ramadan lah. Nanti kalau ni cikgu gunakan ikut jadual lah kan. Contoh sekarang kita masuk 10.45 sampai 11.45 kan, tapi dia masih saya masih mengekalkan 11 sampai pukul 12. Okey, contoh kena ambil 10.45 sampai 11.45. So klik je tempah 11 sampai 11.30 ni, klik je tempah. Okey, type saja nama cikgu. Ini contoh nama saya. Okey, so yang akan keluar dia akan pilihan sini. So cuba pilih lah. Okey. Okey, masukkan IC untuk pengesahan. Okey, tujuan apa? Okey. Okey, ambil pukul so sekiranya ambil 11 sampai pukul 12. Slot mula 11, slot akhir kita ambil sampai pukul 12. So kita ambil sampai pukul 12. Dan kita klik tempah. Okey, tunggu sekejap. So maka dia sebenarnya akan dah ditempah lah. Nampak? So akan ditempah. Okey, cikgu nampak kan yang batalkan ni. Okey, yang batalkan ni hanya yang boleh dibatal hanyalah contoh saya kan, saya masuk nombor IC saya tadi, so saya je lah yang boleh ni. Melainkan kalau ada orang lain yang tahu nombor IC saya dan masukkan tu, so dia tak boleh lah. Dia ni dia faham maksudnya dia kalau nak batalkan dia perlukan masuk IC. Okay. So IC kalau ada masalah tekanlah kan. So boleh masuk IC. Okay, kalau contoh saya masuk salah IC. Okay, sahkan. So dia tak nak pergilah. So kalau saya masukkan IC yang betul. Okay, saya nak batal sampai pukul 12. Kan saya ambil ni yang sebelah bawah dia. Sahkan batal. Okay. So dah, inilah. Dia dah terbatal lah tadi. Okay. Okay, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Okay, terima kasih dan Assalamualaikum.